Milka je brand yang boleh buat orang sanggup susah-susah macam ni semata-mata nak dapatkan coklat. Kisahnya, dekat satu dataran sibuk di Argentina, Milka letak satu vending machine warna purple. Depan dia tu ada patung lembu ikonik Milka. Tapi ada plot twist dia. Vending machine ni tak pakai duit. Nak dapatkan coklat free, orang yang lalu di situ kena sentuh patung lembu tu dan vending machine tu dalam masa yang sama. Bunyi senang kan? Masalahnya, jarak dia memang jauh, seorang memang takkan sampai lah. So, cara dia cuma satu. Mereka kena cari stranger, ajak dia orang link tangan sama-sama. Buat je macam tu, terus dapat coklat free. Tapi ni part paling gila. Setiap kali mesin tu keluarkan satu coklat, patung lembu tu akan bergerak jauh sikit ke belakang. So, dari 2-3 orang, jadi 10 orang. Lepas tu, makin ramai dan makin ramai. Sampai jadi satu rantaian manusia yang panjang gila. Strangers yang tak kenal pun berganding bahu semata-mata nak dapatkan coklat free tu. Ni semua sebahagian daripada kempen Milka Dare to be Tender. Dan kempen ni meletup sebab dia paksa orang letak phone tepi dan betul-betul connect sesama manusia. Pengajarannya simple. Jangan jual produk je, jual connection. Bila korang buat audience jadi hero dalam satu pengalaman tu, percayalah, diorang akan ingat brand korang sampai bila-bila.